Good morning guys. So sekarang pukul apa? Nak 3.07 pagi. 3.07. So kita nak pergi Osaka Joen ataupun Osaka Castle Park. Kita akan starting di sana. So better pergi awal sebab pukul 9 dah tutup pukul 9 dah tutup dah starting line tu. So sampai sana awal pun boleh baggage drop, boleh warm up dulu semua. Cuaca sejuk macam ni memang kena warm up kau-kau lah. At least 2-3 kilo dulu lagi. At least 2-3 kilo bagi badan panas. Tu pun nanti tunggu kat starting line mesti sejuk balik. Itulah beli baju hujan. Baju hujan dia lain, baju hujan ni macam tebal sikit. So boleh senang nak ni lah, nak apa ni, nak kekalkan suhu panas tu. Kira angin ke apa ke dia boleh halang lah. Alright guys, let's go. So sekarang kita nak pergi baggage drop. Tak pernah hayat baggage drop dekat Malaysia pun tak buat. Tapi terpaksa dengan baju sejuk apa semua. Gila kau, takkan nak bawa baju sejuk lagi. So kita mahala ke baggage drop. Kita drop sekejap, lepas tu kita kena start warm up. Ini 5K bodoh-bodoh rasanya. Tengok semua tengah bersiap-siap dalam kesejukan. Kenapa lah decide untuk lari dan sejuk? Ingat lari sejuk sedap Rupanya seksa. So ingat F13 221. So luggage baggage drop pun dah. Tapi tu badan dengan sejuk gila je. Dah sejuk, tak tahu saya nak pakai. Pakai. Aduh, ampun. Sejuk gila oi. Satu satu aja saja. Hati dah sejuk. Macam mana lari ni man. Aduh, ini warm up 10 km pun. So kita warm up dulu bye. Sejuk kan, sejuk gila. Ini lagi tahu berapa kilo. Panas. Syuk. Kita dah dekat Pen F, dekat area starting line. Untuk Pen F nanti dia akan tutup, akan makin ke depan lah. So harap semuanya okey lah. Member nak pakai slipper je Mat tu. Mana? Tu bar. Member pakai slipper je weh. Dia orang ni memang culture lari dengan culture berjalan lah. Ada nampak tadi Patriot je. Relax je pakai. Memang dahsyat. So dah lepas starting line. Let's go Osaka Marathon 2025. Let's go.
Tengok meriah. Di tepi ni semua penuh. Penuh supporter. Best je. FK split 6.39 average. So targetnya dah 4.5. Maybe tak target kot. Tu baru 5 km. So dalam 6.49 lebih kurang. So let's go. K split dalam 6.3 something. So let's go. Ini jangan terjadi lah. Tahun lepas hujan, tahun ni ada salji. Enjoy lah. Let's go. Mau lepas 15k. Lepas 15k dalam 6 lebih juga. Sebab jam dah tak betul. Dia banyak kali bawah jambatan, bukan jambatan, bawah highway dia jadi tak tepat dia punya sensor. So tak apalah, layan je. Let's go. Salji. Oh, lebat pun. Let's go. Sikit lagi dah. Oh, nak halfway dah. So, terdekat lah. Halfway, lebih 1 kilometer. Dah 2 jam 9 minit. Not bad. Let's go. So dah dekat 25 kilo dalam 2 jam 32. Let's go. So baru lepas 29 kilo peha kremat. Tapi kita paksa, benda ni memang sakit. Kita paksa. Habis ni kita retire kejap. Kita sara daripada running sampai raya. Let's go. Stay. Let's go. Kat jam dah 30k tapi belum race dah. Let's go. Last 13k. Lebih kurang.
So lagi 11 km lebih kurang. So let's go. Sikit lagi. Gila makanan, tapi tak boleh makan pun. Buah boleh lah. Ada pisang kita ambil, tapi tak ada pisang lah kali ni. Kita go next station. Let's go. Oh, 36 kilo lah. Lagi 6.2 je. Dah setengah jam lebih sikit. Let's go. Let's go. Let's go. Ada lebih kurang dalam 4.6 kilo. Sikit lagi, sikit lagi. Let's go. Semua sakit lah. Tapi tak apa, kita tahan sikit lagi, sikit lagi. So lagi dalam 2.5 kilo. Let's go guys, let's go, sikit lagi. Habis cepat, lepas tu kita retire sekejap. Lagi 1.2 je. Let's go guys. Sikit lagi. Dia berjalan ni. Perut dah sakit gila ni. Kita try habis je semua. Let's go. Let's go, last push. Let's go. お疲れ様でした。お疲れ様です。あともう少し、フィニッシュ地点まであともう少し。捉え Let's go, let's go. おはよう。おはよう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あと少し。すごいみんな。あと少しですよ。頑張ってー。さあ最後まで笑顔で駆け抜けましょう。So disebabkan GoPro dia bateri ada tapi dia mati lah. So tak apalah, kita pakai phone je lah. Short description, tak tahu kenapa Panggu ni dah charge sebelum gerak daripada Malaysia lagi, tiba-tiba tak hidup. So memang kuatkan mental je lah tadi. Layan je 42.2 kilo. Ikut jam lebih lah, dekat 43. Tapi itu sebab ke kiri ke kanan lebih lah. So tak apa, kita ikut yang official. Kalau ikut jam dalam 2 jam 2 jam tak dah, 4 jam 20 je tu. So kita check balik lah nanti macam mana. Kita tengok official timing. Osaka Marathon dan selamat tengah hari guys. So hari ni is the day after the race. So suhu hari ni sangat-sangat panas compare dengan semalam. Bukanlah sangat panas, kayaknya compare dengan semalam, hari ni jauh panas lah. So kita nak pergi riki-riki kasut. So let's go. So ni kedai nama Step Sport dekat Osaka. Sangat-sangat banyak kasut. Cuma malang ni tak ada saiz besar. Yang ada saiz besar Super Blast je. Penat lah Mat. Tengok ni, murah Accident Glow ni, tapi tak ada saiz. Ada saiz UK9 pun tak ada. Aduh, aku penat lah. Susah betul lah. Kat Jepun ni saiz besar susah pula. Kat Malaysia senang saiz besar. So dekat satu kedai yang dah settle, dapat Adios Pro dengan Super Blast. Lupa pula. Super Blast ramai tau yang mencari, tapi malangnya sehari boleh beli satu je. Lepas tu ada banyak hari yang berjalan, so memang tak sempat lah. Lagipun kalau boleh tak nak lah kena tax, tapi kalau banyak ni kita bayar lah tax. Let's go guys, let's go.
Ni nak pergi Shinsaibashi ke, ambil order belah lain pula. So dah settle kita kat area Shinsaibashi. Dah beli Nova Blast. Banyak Nova Blast, semua ni Nova Blast 3 pasang. Ada yang run Tokyo, so nanti kita buat unboxing lah. Let's go. Selamat datang guys. So kita dah berada di Shanghai Pudong International Airport. Tu nama dia. Kita transit je kat sini. Lepas daripada Osaka. So goodbye Osaka. Sini bapak besar mat. Dia punya airport besar gila pula. Besar sangat ni. So kita pergi dekat gate yang kita nak check in tadi. So yelah, takut terlepas sebab airport ni besar gila. Cuma tu lah, lapar nak cari makan tu. So disebabkan kita ada masa sikit untuk buat short recap lah dekat airport Shanghai Pudong ni. First kali sampai-sampai tu dah bagi shock sekali bagai. Memang dah warm up lah, tapi memang tak boleh nak tahan panas tu. Sebab kita orang kena tunggu dekat starting line. Start daripada paling lambat kena masuk pukul 9 dia akan tutup. Sebab 9.30 baru kita orang punya wave lah, wave F. So memang agak lambat lah. So setengah jam dah kena sidai dalam wave tu. Tu yang memang sejuk beku balik lah. Lepas tu memang orang pun memang makin rapat. Memang tak ada masa, memang tak ada tempat lah untuk untuk panaskan badan. So larilah dalam keadaan sejuk tu bila dilepaskan. Tapi tak apa, ni macam mula-mula tu memang rasa okey lah. So pakai windbreaker yang macam baju hujan tu, not bad. Kayaknya dalam 3 kilo awal tu masih pakai. Lepas tu dah start berpeluh tu terus cabut, letak kat tepi lah. Bukan letak kat tepi, dia ada orang yang collect untuk recycle benda-benda tu. So bagi dia, lepas tu sambung lari. Masa tu still pace dalam 6 lebih. Kalau boleh tengok dekat result tu, dia ada split dia lah. Lepas tu lepas 5 km tu dah badan rasa panas semua memang sedap lah. Tekan bawah 6 pace. So sampai KM20 tiba-tiba salji. So yang tu yang paling best lah. Tak pernah lagi lari dalam salji. So buat pertama kalinya memang lari dalam salji. Bukan hujan, memang salji. So sebab memang expected pun dah salji, tapi tak sangka memang tiba-tiba datang. So daripada pukul 9 rasa ada 2-3 tempat agak yang salji. So kita layan je lah. So time tu peluh dah start kering, memang badan akan jadi lagi sejuk lah. So memang tak boleh buat apa, just lari je sampailah tangkap cramp tu dekat KM27. Tiba-tiba 22 berapa cramp. Yang tu sebab apa? Sebab memang tak warm up. Memang badan tak panas sebelum start lari tu. Dah warm up tapi memang tak cukup lah. Memang kira sebenarnya sebelum start lari tu memang kena kekalkan suhu badan panas lah. So tak boleh buat apa. So kita lari lah. 27 tu memang kuatkan mental. Dah kena tu kuatkan mental, lari je. Salt stick makan macam biasa, energy gel makan macam biasa. Tapi rasa nak bom je tu ambil awal sikit, macam tu lah. So sampailah KM ke 32, dia start ada uphill sikit. Yang tu baru start drop pace, jalan sikit sambil makan protein bar. Dah naik sampai atas, terus dah telah habis semua, terus pecut je balik. Bukan pecut lah, kayaknya lari balik sampai KM 35, jalan sikit. KM 37 jalan sikit. Lepas tu nak buat pace 4 jam setengah. Untuk wave 2 dah start potong lah. Lepas tu start follow sikit. Lepas tu baru potong dekat ujung-ujung lah. So dapatlah record time 4 jam 22.06 saat. Ni sebenarnya second race lah untuk full marathon. Massive improvement from square marathon. Square marathon pun training ke laut. Ini pun boleh cakap training ke laut. Training ada. Kalau tengok rekod dekat Strava, Isnin sampai Khamis mesti training. Long run tak buat sebab memang bila dah buat Isnin sampai Khamis tu, mesti Khamis tu memang rasa teruk lah. Rasa sangat dekat shin tu. Tapi Alhamdulillah masa race memang tak rasa kat shin langsung. Ankle ada sakit sikit, mungkin terplecot sebelum tu, mungkin jalan banyak juga, tapi memang tak ada apa-apa isu lah.
So just kuatkan mental, redah je, kita dapatlah timing. So timing yang yang target 3.5 jam 4 jam tu memang tak dapat lah. So memang dah harapan dan target semua tu memang dah campak ke dalam laut lah. Masa naik flight tu pun dah campak terus lah masuk dalam laut. Memang tak boleh, memang tahu dah sebab memang tengah injured dan sebagainya, memang not at the capabilities lah. So training pun memang ke laut, peak week 45 kilo je. Bayang lah macam mana. So it's a very good experience, very nice experience. Memang sangat-sangat enjoy. Crowd sekeliling, bukan sekeliling, like daripada awal sampai habis memang ada crowd cheering. Memang sangat-sangat best. So siapa yang nak pergi overseas punya marathon, boleh start dengan kalau dalam bajet keras sikit, Indo dengan Thailand pun not bad. Thailand lagi senang, boleh naik bas ke bagai kan. Lepas tu kalau ramai yang pergi, boleh naik satu bas sekali. Orang Malaysia, pendapatan pun murah. So boleh consider. But this one has been my dream since last year. Sebab last year sampai tengok, ada Osaka Marathon, pergi lah tengok. Time tu lagi hujan lagi tak boleh tahan. Tahun ni salji tapi angin kuat, suhu 5 darjah Celsius, tengah hari pun 5 darjah Celsius. Memang sejuk gila. Terutamanya lepas race tu memang seksa lah, memang seksa gila. Nak ambil barang-barang yang dia bagi tu kan, memang seksa. So macam tu lah. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh subscribe, like, komen dan juga boleh share. Itu sahaja guys. Bye bye. Assalamualaikum.